Selamat datang ke program pendidikan kesihatan Stop and Play. Program pengurangan waktu skrin ini ditujukan kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun. Waktu skrin adalah waktu yang diluangkan untuk menggunakan alat-alat elektronik berskrin seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet, iPad, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch dan pelbagai lagi alat elektronik yang seumpama dengannya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menetapkan had maksimum waktu skrin sebanyak 1 jam sehari untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun. Menghadkan waktu skrin adalah penting untuk kesihatan dan kesejahteraan anak anda. Antara sebab-sebab ibu bapa memberikan peralatan elektronik berskrin kepada anak-anak adalah supaya ibu bapa dapat menyiapkan kerja-kerja mereka. Tambahan pula, ia lebih mudah untuk mengawal pergerakan anak-anak. Anggapan ibu bapa bahawa permainan digital boleh membantu menggalakkan daya pemikiran tahap tinggi dan daya tumpuan anak-anak adalah tidak benar. Daya pemikiran tahap tinggi dan daya tumpuan boleh digalakkan dengan bermain secara fizikal dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi, apakah implikasi penggunaan skrin yang berlebihan? Kajian menunjukkan bahawa ia menyumbang kepada kelewatan pertuturan kerana peluang untuk berinteraksi secara lisan dengan keluarga dan individu lain adalah terhad. Selain itu, kebolehan untuk mengawal emosi juga akan terganggu. Waktu skrin yang tidak dikawal juga boleh mendedahkan kanak-kanak kepada bahasa yang tidak sesuai dan unsur-unsur ganas. Penggunaan skrin berlebihan telah dikaitkan dengan sifat mudah marah, hyperaktif dan ketagihan terhadap penggunaan gadget. Selain itu, ia dapat membebankan mata anak. Waktu skrin yang berlebihan juga menyumbang kepada obesiti atau kegemukan. Ini kerana waktu skrin yang berlebihan mengurangkan aktiviti fizikal kanak-kanak. Di samping itu, makan sambil menggunakan skrin menyebabkan makan berlebihan dan mereka juga terdedah kepada iklan makanan ringan. Dalam jangka masa panjang, obesiti meningkatkan risiko anak-anak anda untuk mendapat penyakit jantung dan darah tinggi apabila dewasa kelak. Jadi, apakah cara untuk memastikan keseimbangan antara waktu skrin dan aktiviti yang lain? Pertama, tetapkan matlamat anda. Matlamat yang kecil tetapi bertahap lebih mudah untuk dicapai. Sebagai contoh, jika anak anda menghabiskan 4 jam sehari di depan skrin, cuba kurangkan dulu kepada 2 jam dan seterusnya ke 1 jam. Tulis matlamat anda dan letakkan di tempat yang mudah dilihat. Seterusnya, jadikan diri anda sebagai teladan. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian terhadap ibu bapa mereka. Mereka memerhatikan anda apabila anda melayari internet untuk pelbagai aktiviti atas talian seperti Facebook atau Instagram, bermain game dan sebagainya. Jadi, kurangkan waktu skrin riadah anda di hadapan anak-anak dan ajarkan tabiat skrin yang sihat. Alihkan peralatan skrin dari meja makan dan matikan televisyen jika tiada yang menonton. Semasa waktu bersama keluarga, aktifkan mod senyap pada telefon bimbit dan hadkan penggunaan untuk urusan kecemasan sahaja. Sembunyikan aplikasi supaya ia tidak muncul di skrin atau matikan sahaja telefon bimbit anda. Peruntukkan hari bebas skrin seminggu sekali. Ia bukan sahaja menambah masa bersama keluarga, malah mengajar anak-anak cara berdisiplin. Jadi, tetapkan matlamat anda sekarang dan jadilah teladan yang baik. Jumpa lagi di video kedua untuk tips selanjutnya. And play. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menghadkan waktu skrin anak-anak anda. Maklumkan awal kepada anak-anak anda bahawa anda akan mengurangkan waktu skrin sedikit demi sedikit mengikut kesesuaian untuk kebaikan mereka dan pastikan tempoh masa yang anda benarkan untuk anak anda ditepati oleh anak-anak anda. Pilih waktu yang sesuai untuk menerangkan had yang ditetapkan, misalnya semasa mereka tidak penat, lapar atau mengantuk. Gunakan nada yang positif tanpa unsur ugutan mahupun jeritan. Kanak-kanak lebih cenderung mendengar permintaan ibu bapa apabila mereka dapat merasakan hubungan mesra dengan ibu bapa. Seringkali kanak-kanak mengamuk apabila mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan peralatan skrin mereka. Ibu bapa perlu menunjukkan bahawa anda memahami perasaan mereka seperti kecewa, sedih dan marah. Namun begitu, ibu bapa perlu memaklumkan dan mengulangi mengenai waktu skrin yang dibenarkan kepada anak-anak mereka beserta sebab perlunya menghadkan waktu skrin. Berikan cadangan aktiviti alternatif yang lain. Aktiviti alternatif yang lain akan disentuh dalam video berikutnya. Pada awalnya, menghadkan waktu skrin anak-anak memanglah mencabar. Tetapi apabila sudah menjadi rutin, ia pastinya menjadi lebih mudah.
Selain mengurangkan masa menonton skrin, kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun perlukan waktu tidur yang berkualiti selama 10 hingga 13 jam termasuk waktu tidur siang. Amalkan rutin tidur yang sihat, kekalkan waktu tidur dan waktu bangun yang sama termasuk pada hujung minggu. Elakkan penggunaan peralatan skrin paling kurang 1 jam sebelum waktu tidur. Keluarkan segala jenis peralatan skrin dari bilik tidur anak anda. Kajian menunjukkan bahawa peralatan skrin di dalam bilik tidur anak berkait rapat dengan isu kekurangan waktu tidur. Tambahan pula, pendedahan kepada cahaya dari skrin sebelum tidur akan mengganggu corak tidur kanak-kanak. Bina suasana bilik yang nyaman, gelap dan selesa dan jangan jadikan katil sebagai tempat bermain. Anda juga boleh membacakan doa ataupun buku cerita kepada anak anda. Tidur yang mencukupi dan waktu tidur dan bangun yang tetap akan menguatkan sistem ketahanan badan anak anda dan mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun memerlukan aktiviti fizikal selama 180 minit sehari di mana 60 minit perlulah diluangkan untuk aktiviti tahap sederhana hingga tahap tinggi. Antara contoh aktiviti fizikal tersebut termasuklah permainan kejar-mengejar, bermain buaian dan bola sepak. Kalau permainan luar rumah tidak boleh dilakukan, aktiviti seperti jogging setempat, melompat dan juga kerja-kerja mengemas rumah merupakan alternatif yang boleh dilakukan. Jadikan aktiviti tersebut sebagai rutin harian yang menimbulkan keseronokan. Keluarga anda juga boleh turut serta melakukan aktiviti tersebut. Selain menunjukkan teladan yang baik, ia juga dapat meningkatkan kesihatan. Jumpa lagi di video ketiga untuk tips selanjutnya. 3. Stop and play. Kejayaan anda adalah bergantung kepada keyakinan diri anda sendiri. Yakin bahawa anda dapat mengurangkan waktu skrin anak anda. Matlamat boleh dicapai dengan usaha yang berterusan. Cabaran akan sentiasa ada, tetapi dengan mengenal pasti halangan yang ada dan berusaha untuk mengatasinya, matlamat anda akan tercapai. Sebagai contoh, sewaktu makan di luar, tutup peralatan skrin. Gantikan dengan perbualan yang bermanfaat bersama anak. Sementara menunggu makanan tiba, mulakan permainan seperti menamakan binatang-binatang yang ada di zoo atau menamakan semua warna yang mereka tahu. Jadilah contoh yang baik dengan memastikan anda sendiri tidak menggunakan gadget berskrin. Galakkan anak anda untuk melakukan aktiviti fizikal di luar rumah. Namun jika hari hujan, anda boleh mengajak anak anda melukis atau mewarna. Anda juga boleh bermain permainan tradisional seperti congkak bersama atau ubah suai permainan batu seremban menjadi permainan lambung dan tangkap. Mengemas katil, mengangkat pakaian kotor atau mengelap meja di rumah, semuanya dapat menarik perhatian anak sambil mendidik tentang sikap bertanggungjawab. Galakkan anak anda untuk bermain sendiri. Mereka boleh memilih permainan mereka sendiri yang bersesuaian. Selain memberi peluang berehat kepada ibu bapa, ia juga akan membina kesihatan emosi, sosial, keyakinan diri, kreativiti dan meningkatkan daya penyelesaian masalah mereka. Jadi jom kita lihat cara untuk menggalakkan permainan ini. Pertama sekali, matikan peralatan skrin. Menonton skrin boleh merosakkan naluri kanak-kanak untuk meneroka dan bermain secara berdikari. Kedua, wujudkan suasana yang selamat dan persekitaran yang menarik. Anda perlu kuncikan bilik-bilik yang tidak selamat, gunakan pengunci laci atau pagarkan sebahagian kawasan ruang tamu anda supaya anak anda boleh bermain di dalamnya. Kanak-kanak sangat sensitif kepada keadaan yang tidak teratur. Pastikan barangan di rumah dikemaskan dan tersusun rapi. Ini akan membantu anak anda untuk lebih fokus. Simpan barang permainan di dalam bekas yang kecil atau laci yang senang dicapai oleh anak anda. Ini akan memudahkan mereka untuk melihat dan memilih permainan dan juga belajar untuk mengembalikan permainan yang diambil ke tempat asal. Ketiga, bijak memilih permainan. Permainan yang ringkas tapi menggalakkan penggunaan imajinasi dan penerokaan adalah lebih baik. Seringkali barang kehidupan harian seperti bekas plastik, ranting kayu, sudu, cawan dan biji kacang menjadi permainan kesukaan kanak-kanak. Pilihan lain termasuklah tepung adunan permainan, blok, teka-teki jigsaw atau bakul berhias untuk permainan olok-olok. Kanak-kanak juga gemar meneroka seni. Ruang yang mengandungi kertas, krayon dan pelekat pasti akan mendorong minda mereka untuk meneroka. Akhir sekali, cuba menahan diri dari mencelah atau menolong. Bermain merupakan kerja yang penting bagi seorang kanak-kanak. Biarkan mereka memilih apa yang hendak dimain, cara untuk bermain dan tempoh untuk bermain. Ada masanya mereka akan hanya fokus kepada satu permainan sahaja untuk masa yang lama.
ada juga masanya mereka akan bertukar-tukar permainan. Kedua-duanya adalah betul. Perkara yang penting adalah mereka dapat belajar mengikut keupayaan dan minat mereka sendiri serta mengembangkan kemahiran untuk bermain secara berdikari. Dengan masa dan usaha berterusan, anak anda akan berupaya untuk lebih fokus dengan apa yang mereka sedang lakukan. Kesimpulannya, anda mampu untuk mengurangkan waktu skrin anak anda semasa di rumah dan di luar rumah dalam apa jua keadaan. Jadi beralihlah kepada Stop and Play hari ini.